What's up guys, sekarang saya berada di Menara Alvin TRX. Dan di belakang saya adalah dua model baru dari Hyundai Tucson dan Santa Fe. Kita akan pergi road trip ke Desaru. Let's go! First kereta kami adalah Tucson Turbo. Interior dalaman dia cukup mewah dengan dua tona warna hitam dan putih. Interior nama dia Moss Grey. Manakala untuk hybrid dalaman dia fully hitam dan nampak lebih clean and elegant. Bahagian seat passenger depan ni siap ada platform khas untuk letakkan barang, contoh macam telefon ni. Masa memandu, saya rasa ada satu benda unik. First thing yang saya rasa menarik, dia punya gear shifter dia. Lalu kita tekan-tekan je kan, tapi yang ni dia ada klik-klik button dekat tepi tu. So bagi saya, it's a very new for me. Kereta ni juga ada ACC yang boleh korang guna kalau long drive, jadi tak adalah rasa penat badan. Yang paling mencuri perhatian dalam trip ni adalah Santa Fe variant kaligrafi. Interior dalaman dia lebih kelas dan mewah dengan sentuhan oak garnish finish di bahagian pintu. Ruang dalaman ni lebih spacious dan ada juga relaxing mode yang korang boleh guna selepas memandu jauh. Selepas hampir beberapa jam memandu, kami singgah di Park Royal Air Formosa Melaka untuk menikmati hidangan tengah hari dan sambung perjalanan sehinggalah ke Anantara Desaru Resort dan Villa. Tempat yang sangat tenang dan selesa. Kalau korang ada plan nak honeymoon, tempat ni worth it untuk korang cuba. Dari Kuala Lumpur ke Desaru, dua model hebat dari Hyundai ni bagi pengalaman pemanduan yang sangat berbeza tapi masih mengagumkan. Kalau korang suka yang mana? Cuba komen.